Yang berhormat Tuan Teo Kok Siong, Exco Perindustrian dan Hal Ehwal Bukan Islam, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Haji Najmuddin Sharif bin Sarimon, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Abdul Mukti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Teknologi Bangunan dan Gaya Hidup, Malaysia Investment Development Authority atau MIDA. Yang berbahagia Datuk Lim Vivian, Pengerusi Bukan Eksekutif Bebas Hisense Group Holdings Berhad. Yang berusaha Tuan Engineer Teknologis Ong Mak Pei, Pengarah Urusan Hisense Group Holdings Berhad. Yang berusaha Tuan Hu Siang Leng, Pengarah Eksekutif Hisense Group Holdings Berhad. Yang berusaha Tuan Tan Wei Ying, Pengarah Eksekutif Hisense Group Holdings Berhad. Pengarah Baik Kanan serta wakil-wakil agensi kerajaan persekutuan dan negeri, para hadirin, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke Majlis Perasmian Pembukaan Kilang Maytec Clean Room Manufacturing Sendirian Berhad. Sesungguhnya syukur dapat bersama dengan hadirin sekalian bagi memeriahkan majlis bersejarah di bumi Mantin Negeri Sembilan ini pada hari ini 17 April 2026 bersamaan 28 Syawal 1447 Hijrah. Jadi sebelum meneruskan acara, marilah kita sama-sama menerah tangan, mengaminkan doa dan memohon keberkatan dari Yang Maha Esa. Semoga majlis ini berjalan lancar hingga ke akhirnya. Dimulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka halakul azim, innaka sami'u alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala permintaan. Di tangan Engkau segala kebajikan, pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, ucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis perasmian pembukaan Kilang Maytec Clean Room Manufacturing Sendirian Berhad. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalai kami dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika ambana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesi seterusnya kita akan sama-sama tumpukan perhatian untuk menonton tayangan video korporat yang akan disediakan.